Simpolong komedi. Ma. Iya, Pak. Apa yang kau? Ah, ya elok-elok ya, Pak. Masya Allah, meserai kakak ipar denai lai. Emot, Yo ni, tolong emot tangan kecil Umi setetek yo. apa tu? Ku kakak ipar emot ke PK Rajo ah. Ha, Jadi Uni minta tolong ke emot. Jangan sampai lecet kulitnya saketek pun. Dan sampai ternodainya dari wanita-wanita yang terkutuk ya. mau itu bana sayang uni kakak ipar emot mah. Karo wana. Pendek mah. Lai jale dek emot. Jaleh uni insyaallah. Pepatah orang awak mengatakan kateh ndak ke bawah, ke bawah ndak kateh, Ha. ke kanan ndak ke kiri, Ha. ke kiri ndak ke kanan. Apa lu arti itu? Artinya hidup harus semangat. Insyaallah uni, amanah uni akan emot lakukan. Ah, jadi mereka pang elok-elok papa PK Rajo yo kota sapa lah magian lah. Ma. Iya, Pak. Kalau papa pegang tu, ma. Ah. Tolong ibu lepas sana tu, papa. Oh, jadi papa mau dihibur Ya. oleh lantunan suara mama yang sangat merdu kok. Ya. Jadi, dengar papa elok-elok yo. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Mbak ada papa tuh, lai rancak suara mama, Sangat lai sanang hati papa. senang. Iya. Kalau begitu, baiklah papa ke Rajo elok-elok. Uni, Ah, emot pai dulu ah. iya jadi. Oh yo, pakcik pasal emot. Apa tuh? Tolong pacian kopi emot ditutui rapi-rapi supaya samu indak bisa masuk. Jadi. Ayo, elok-elok ya, Mot yo. Jangan lupa pasang Nuni tadi ya. Insyaallah. Yolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Pak. Ayo. Mot, ada kawan tuan abang Mot lagi kalau Mot. Ha. Itu Mot. Oh. Jadi. Ya. Dunia Taraga pulang kampung Pitina lu aduh Pajak aku dah timur dah kemarin Tunggu tang, tuan nak dikira dah. Apa? Ada gitu je. Oh, jadi. Mbak Am nangis. Habis apa pun? Dengan seorang bodi. Salamuku ayah tinggalkan dari ketek sampai laga ada mande di kampung denai di rantauan tinggallah busaro salamuku ayah tinggalkan Madarai si ayah mato Ay Dua soto isua Masasaru Ungo
Terhibur tak? Terhibur mananya dah. Sangat terhibur. Dah, terhibur mana dah? Dah ke kerja dah. Alah siang hari ha? Ya, ambo kerja tu. Dah terhibur mana dah? Kak Ipar, awak nak jalan kaki tu. Naik Honda. Ma pai quá. Ai ai. Udah ya. Kemana mengana Kak Ipar quá? Oh Tuhan, coba nana nanti bawa kemari. Dia kecilnya lama pula lendang ya. Biar cak lalu ni. Kak Ipar ni kau ibarat coga nak. Cowok ganteng ke orang gini kau. Ya Kak Ipar ya tak? Aduh. Situ jalan tak pakai mata. Ambo ada mata, Pak. Apa yang tak mata? Tu Pak kau bentak dan. Apa mantak dan lo? Ada nak tahu nak terangah doh. Okey, Pak tu kalau berjalan tak pakai handset doh. Oh iya, ambo salah ya. Minta maaf mo ya. Maaf. Aduh. Kak Ipar rembut tadi mana? Kak Ipar! Aduh. Mod, begitu Mod. Tolong Mod. Kak Ipar! Kak Ipar! Kak Ipar, mak kau sampai tak kongkang Kak Ipar. Aduh. Kalau mo. Mak balok kagak. Aduh. Kakak Ipar lain dah ba? Sebab Mod. Ambo telefon penimur. Jadi, telefonlah. Halo, Pak. Halo. Beb. Ambo kecelakaan, Beb. Kecelakaan? Di mana kecelakaan? Patah. Apa yang patah, Pak? Hah? Apa yang patah? Langsung mati. Apa yang mati, Cik Mama? Mod. Mod! Alah! Habis lah saya, Mod. Mod mati! Mod! Alah! Pulang lah. Pulang sawak. Tak usah kerja. Sakit pinggang. Tas Kak Ipar dari mana? Tolong dorong anda mati gua. Dorong. Siapa yang kemari aku masaji kok.
Mangalau ni tu tuan. Siapa? Kajang seorang dia mau ke rumah tuan. Dia mangal dia. Nak mencari kat sini duluan deh. Dia ni mangau ni mak kacang-kacang boleh tu. Hadi ambo. Kesian ni. Deh. Semot. Emot tadi ni nenek tu. Semot dah meninggal dah. Bilo meninggal tu deh. Sebentar kau. Lagi ambo marian. La ilaha illallah. Emot nenek hati tu lah meninggal pula. Di mana kejadian ini? Itu di jalan bawah sinan lah. La ilaha illallah. Dah mau sangkut. Emot tercapai itu Paido. Tapi utangnya Pak Ani. Ya. Utang lunas. Aman, tenang nih. Kini tolong siarkan ke Mas Haji deh. Tolong siarkan ke Mas Haji. Di ambo kau sekete. Apa nih kamu siaran nih? Jadi kalau di ambo lah menikah si Emot ambo. Emot meninggal. Jadi ini. Emot. Yang kencang lah mendorongnya kok Kak Ipar. Kacang Pak. Imutnya anak ini rendam. Oh iya. Lupa.